Okay, ini salah satu pokok durian yang terkena kanker batang. Kita boleh tengok dekat sini. Alright. And ini minggu ketiga. Dan kita nampak dah ada pucuk baru, daun pun dah semakin gelap. Okay, pokok ni dah sembuh. So ini rawatan untuk minggu ketiga. Jom. Bismillah. Okay, pokok ni sangat kritikal. Dia ada ulat pengorek batang. Dia ada kanker. Okay. Dia juga ada hawa pucuk.